Isteri Aidi actually request menu yang satu ni. So apa kata hari ni kita buat ayam masak kapitan. Kita buat sedap-sedap untuk dia sempena raya ni. Tekstur kuahnya yang pekat, berlemak dan rasa sedikit pedas. Confirm dia suka punya. Jom kita masak. Okey, untuk bahan kisar dia korang masukkan 5 biji bawang kecil, 3 ulas bawang putih, 2 inci halia, 2 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup, 2 batang serai, 4 biji buah keras, 1 sudu makan udang kering dengan sedikit belacan. Lepas tu korang tambahkan air dan blendkan dia betul-betul halus. Dalam kuali nanti tumiskan bahan kisar kita tadi bersama dengan 1 sendok cili bor. Kemudian kalau tumiskan sampailah terbit minyak macam ni. Dah elok terbit minyak, bolehlah kita masukkan setengah ekor ayam. Dalam masa yang sama kita nak tambahkan 1 keping asam keping dan 3 helai daun 5 purut. Korang masakkan sekejap bagi ayam tu kecut dulu. Kemudian kita nak masukkan setengah kotak kecil santan, sedikit air dan juga sedikit gula melaka. Untuk bagi aroma bawang yang kau, semestinya Aidi tambahkan knorr pasti sedap. Rasa bawang merah dan juga bawang putih yang sebenar dengan formula yang dipertingkatkan. Memang sesuai untuk semua hidangan. Kalau korang nak masak kuah ke ataupun perapan, masakan tu akan jadi lebih pekat dan wangi dengan knorr. Kuah kita pun dah pekat dan start pecah minyak balik. Kemudian bolehlah kita masukkan tomato cherry dan beberapa tangkai cili api. Dan siap dah kita punya ayam masak kapitan kita hari ni. Wah, sedap je bau. Masak apa tu? Ni saya masak ayam kapitan untuk awak ni. Awak nak cuba rasa tak? Sedapnya. Bolehlah saya cuba masak untuk family keluarga sepi awak nanti. Dengan knorr, hidup pasti sedap selamanya.